Assalamualaikum. Ha? Boleh? Soalan saya senang je. Soalan saya, dia pernah guna bantuan SARA yang Dah guna dah. ada? Guna bantuan SARA. Dapat tapi tak pakai lagi pun. Guna kat mana? Guna kat Maidin. IC, pergi dekat Skimat, Maidin, boleh beli up to 100. Kalau bantuan SCR ada pernah dengar? Pernah guna. Itu my wife dapat. Dapat? Dapat. Untuk suami dapat. Okey, dah habis dah semua. Dah habis. Beli barang apa tu? Macam banyak bantu saya untuk beli barang keperluan rumah lah. Keperluan rumah. Barang dapur. Saya beli makanan. Sama juga. Banyak bantu lah daripada untuk diri saya, untuk family jugalah. Beli untuk cucu saya. Boleh buat apa tu puding keraming lagi. Kan saya nak beli apa lagi kan? Puding Crystalio. Kuih Sarelio. Dah try menari? Belum lagi. Berikan cadangan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri berkenaan tentang bantuan yang diberikan sama ada. Kalau setakat ni alhamdulillah amount tu mencukupi. Bagi saya tak sangat. Tapi still membantu lah. Still membantu. Bagi saya dah cukup dah. Tapi kalau bagi lebih sikit okey kot. Sebenarnya ni dah cukup dah untuk saya. Kalau boleh Lebih lah. upgrade sikit lah. Ya, bulan-bulan kita dapat 100 kan. Cukup untuk kita beli yang penting. Keperluan lah. STR tu pun kalau boleh naik sikit lah. Saya pun setuju dengan dia punya cadangan. Awak repost je cadangan dia? Yes. Kalau boleh dibagi dengan lebih awal, lebih kerap kan. Ataupun ada rezeki ditambah lagi. Boleh bagi setiap bulan pun tak apa. Mungkin memberi manfaat lagi lah kepada orang yang memerlukan. Cukup membantu. So selamat Hari Raya and maybe boleh bagi duit raya ke tahun ni. Kamu kat Terengganu, saya turut Terengganu. Dekat Gong Badak. Boleh naik LPT free ke seminggu? Toll free mesti boleh.